So basically hari ni saya dah balik ke kampung. So sekarang kita berada di Kelantan lah. And hari ni cuaca petang dah start hujan. So pagi tadi agak cerah. So ramalan cuaca mengatakan yang petang hujan. So sekarang ni kita dah on the way untuk balik ke rumah lah. Sebab petang ni saya akan naik bas daripada Pasir Mas menuju balik ke Kota Tinggi Johor. Sebab saya kena pulang bekerja. So untuk video kali ni apa yang kita akan buat ialah kita akan fully utilize the front face punya kamera ni kan. Kita nak tahu how the real life work untuk kamera hadapan iPhone 13 Pro Max ni. 17 Pro Max. Tak boleh move on dengan iPhone 13 kan. Nak tengok apa yang saya tengok dekat hadapan sekarang. Okay, sebab jalan ni jalan kecil, so kita buat slow je kan. Ada dengan mancing. Jom kita tengok. Alright, so inilah view yang saya tengok sekarang ni. Ini jalan kecil lah yang nak menuju ke rumah saya di Pasir Mas ni. So ada adik-adik tengah mancing. Nampak tadi dia dapat ikan haruang kecil. Nampak gayanya padi sekarang ni tengah musim orang menabur kot ataupun nanam. Nampak kot kat depan lah. So masih tak ada padi lagi kat tempat ni. So kalau contoh padi ni dah panggil apa, dah tumbuh kan, dah besar kan, so akan nampak full lah. Okay, this is the dual mode camera punya function yang ada dekat iPhone 17 Pro Max lah. So kita boleh record kita punya diri sendiri. At the same time kita boleh tengok juga ke hadapan lah. Saya kena tengok cermin hadapan, that's why saya pegang macam ni. So basically how this work lah. Okay, so vlog ni akan continue sampailah sampai ke Kota Tinggi esok. Dan kita nak tengok dari segi kapasiti kamera dia. Sebab saya akan travel malam 8.30. Kita akan tengok dari segi low light punya image quality lah daripada front face punya kamera ni. And for your all punya information, yang sebenarnya iPhone 13 Pro Max dah datang dengan stage center kan. So tadi saya record even 16.9 punya video, hanya pegang secara tegak horizontal macam ni sahaja, bukannya pegang secara menyengit macam ni. Okay. Saya nampak dia gerak sikit. Okey, awak pergi belakang. Alamak. Awak pergi belakang balik. Hot. Saya nampak kaki bergerak sikit tu. Tak bunyi lagu pun. Dah buka dah. Asyik kali pula jadi. Oh, habis jadi. Kaki gerak belakang. Dia gerak lagi. Last one. Makan koci, makan kelak, macam kelak.
Dua-dua belakang gerak. Makan awak kunci sampai gelak. Gelak dah sudah. Habis belakang. Kau kunci gitu tak? Tak. Oi! Kau dia. Okey, ni sudah. Tak boleh. Sudah. Tangkap lagi. Kejap. Okey dah. So basically kita dah sampai stesen bas untuk bergerak ke Batu Tinggi pada malam ni. Nampak gaya macam bas kita pun dah sampai. Tengok sikit suasana stesen bas Tasik Raja. Saya dekat video. Okey, inilah suasana dekat Tasik Raja stesen bas. Saya rasa bas saya dah sampai. Bas pertama. Kita pergi check. Belum lagi. Tadi bas KB36, kita KB4. Okey. So, takut tertinggal bas. So, dari segi kualiti malam, inilah kualiti yang kita dapat daripada front face camera ni kan. So, how does it look? You all comment lah. Untuk video ni memang saya tak akan buat color grading ke ataupun ubah dia punya color lah. So basically this direct from the phone, render ikut Final Cut Pro, and this is the look yang you all dapat. Okay, kita jumpa next scene. Okay, right, so kita dah kita dah atas bas. Sekarang ni saya dengan Bai dari Bangladesh. Saya buat video ni untuk recordingnya. Okay. Saya post kat YouTube. Masya Allah. Betul. Keadaan dalam bas dia cahaya kuning sikit, so lampu dia agak macam ni lah. Saya nak test kamera depan ni. Saya nak test kamera. Okey tak? Okay. Nampak bagus kan? Siapa nama? Siapa nama? Jalaluddin. Masya Allah. You nama? Hakim. Masya Allah. Allah Hakim. Allah nama sama. Hamba. Abdullah. Hukumat. Kal kiamat hukumat. Abdullah. Masya Allah. Alright, kita jumpa next scene. Bye. Kita dah sampai dekat Plaza Kuantan dalam pukul 2.06. So far perjalanan alhamdulillah selamat. Hari pun tak hujan. So basically ni macam ni lah gambar kalau kita berada di bawah lampu jalan. Coba saya kat belakang. So dari segi kualiti memang terbaik lah video for me. This is 4K 24 FPS. Okay, dengan cara saya record sekarang ni ialah hanya dengan pegang vertical. Tak perlu nak horizontal kan kedudukan. Vertical ni macam tegak macam ni. Kalau horizontal macam ni, so tak perlu nak horizontal macam ni. So ada new function dekat stage center iPhone 17 Pro Max ni, dia tak perlu terrotate lagi dah kan. So sangat berguna lah new features yang dia perkenalkan dan iOS 26 ni. So basically kita nak tahu the quality of this camera lah kan. Kalau guna kamera depan sahaja 4K 25fps. Sebab saya guna 13 Pro Max sebelum ni memang agak ketara 12 megapixel dengan 18. I know kalau untuk Android ada lagi besar megapixel macam cakap sebelum ni. Basically this one is good enough for us. Good enough with the price lah. Okay, macam nak nyedekkan diri, tapi that's the reality lah. Okay, kita gerak dulu. Let's go.
Alhamdulillah kita dah sampai ke Kota Tinggi. So perjalanan tadi agak cepat juga lah, tak ada sebarang masalah. Daripada 8.30 sampai ke Kota Tinggi dalam pukul 6 subuh. Alright, so berbalik kepada kamera kita pada pagi ni. So dari segi kualiti kamera itself, walaupun tanpa manual adjustment of color, look kan, punya exposure pun nampak menarik. Tak sure you all dengar ke tak sebab kuat bunyi bass kan, tapi everything is fine and clear kan. So buka je, record, terus dapat the look yang kita nak lah. So tak perlu nak adjust apa-apa lagi kan. Satu lagi guys, honestly kamera depan ni sangat function habis lah. Dengan kenal light tadi pun dia terang kan. Ini orang panggil golden hour ataupun blue hours jugalah, sebab dia tengah bercampur waktu pagi ni. Honestly for me, this rear camera memang function habis. Dia punya kamera tak terlalu dark, tak terlalu overexposed kan. So cantik, ngam-ngam je. So that's I like about this camera lah for now. Saya biasa tengok dekat skrin ni pun dia tak ada dia punya noise yang agak ketara. I'm not sure, tapi tak nampak sangat compared to yang 13 Pro Max. Yeay, dah naik bas. Sekarang ni kita naik bas free daripada Kota Tinggi ni ke Padang Penawar, sebab ada bas Johor kan. Boleh dah menunggu daripada 6.30 tadi masuk sampai sekarang pukul 7.11 minit. Okay, so kita gerak ke Padang Penawar. Naik bas ni, apa yang paling mengambil memori ialah suasana dalam bas. Dulu masa dekat kampung kan, kat Rata Panjang tu pun saya selalu naik bas daripada Rata Panjang pergi ke Pasir Mas, sebab sekolah dekat Pasir Mas. So the feeling naik bas ni basically vibe tu sampai sama je, walaupun dia bas dia berlainan dulu. Bas lagi berusia dah kan, tapi bukan nak kata teruk, tapi macam dulu punya style kan. Tapi vibe tu sama, dengan goncangannya, dengan bau bas tu sendiri kan, yang digunakan oleh orang ramai, dengan feeling jalan yang tak rata tu. So benda tu ambil our memory. So coming back to this camera, look the beautifulness of the video with 4K for 24 fps. So nampak kan dia punya clearness tu, the crispy of the video, very shiny lah guys. So guys, kita akan jumpa lagi dalam next video. Keep supporting this channel, subscribe this channel. Semoga korang sihat-sihat selalu. Thank you for watching. Enjoy the vibe.